battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang, daya tahan, lasat menjalani hidup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Yes. Okey. Hari ni salam Ramadan. Ramadan hari Jumaat kita hari ni kita syuting kan. Kita bersama hari ni. Wow. Saya ada sikit kata-kata sebelum kita mula, sebelum kita perkenalkan episod yang kelima. Battle sampai subuh. Kenapa? Boleh tengok episod 2. Kita dah cerita dah kenapa battle sampai subuh. Nanti boleh tengok balik lah. Okay. So hari ni kita bukan nak dengar ceramah, tapi kita nak dengar suara hati seorang ayah. Bahasa tu kan. Hari ni ramai orang nampak hebat, tapi sebenarnya kadang-kadang dalam hati rasa penat. Okay. So hari ni kita nak mendengar cerita seorang ayah, dari nak beri pesanan kepada anak-anak ni. Okay. So yang bersama dengan The Battle sampai subuh ni mostly pelajar sekolah, mostly pelajar universiti, mostly remaja. Okay. So inilah cerita dia, episod istimewa. Kita bawa khas untuk anda, orang insan yang hebat. Kalau macam mana saya jumpa ayah ni, ayah Awi ni, nanti kenal ayah Awi ni. Sangat hebat. Saya seronok bercakap. Banyak cerita dia, tapi dalam bahasa mudah kita nak tengok insan hebat ni. Pernah tengok tak? Siapa pernah tengok cerita Mat Kilau? Cerita Mat Kilau tu kan, best tak? Berapa juta? 100 juta. Wow, sebut sikit. Wow. Okey, 100 juta tu ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini belakang orang hebat dia. Antara orang hebat yang di belakang, yang menolak keberjayaan, antara proses berjayanya filem Mat Kilau. Alhamdulillah. So saya berjumpa, seronok bercerita, dan beberapa kali perjumpaan. So saya tanpa buang masa, inilah saya panggil dia Ayah Awi. Sebab seronok juga. Ada satu sebelum ni dok panggil juga ayah kan, tapi kali ni dia ada seronok satu, bila jumpa tu dia terus bagi nasihat. Dia terus uji minda, uji hati kita dalam berfikiran. So hari ni kita nak uji tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, adik-adik di hadapan saya juga. Dalam battle sampai subuh, biar dengar sendiri apa cerita dia. Ayah Awi. Yeah. Masya Allah. Assalamualaikum. Terima kasih ayah sebab sudi bersama dengan kami. Sama-sama. Alhamdulillah, Masya Allah. So ayah, tajuk kita pun tentang episod yang kelima ni berkaitan tentang apa? Sebelum masuk cerita tajuk ayah kan, Okay. Awal sangat kan. Awal sangat. Siapakah Ayah Awi? Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya nak pandang mana? Warahmatullahi. Kamera mana saya nak pandang? Sana Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Inilah dia di antara impian-impian saya lah. Okey, impian-impian saya di hujung usia. Saya kata hujung usia ni saya nak mukadimahkan dengan saya bercakap. Sebenarnya kalau orang tanya saya dari mana datang apa yang kita bercakap, spontan dan sebagainya, saya kata ni dari Allah lah. Kadang-kadang kita sebut direct daripada Allah, kot orang tak faham. So kita turunkan sikit cerita tu daripada hati lah. Daripada hati, daripada jiwa kita, daripada perasaan kita. Jadi sebelum kita bercakap, wa'imah kita keluar setiap hari, kita minta, ya Allah ya Tuhanku, apa yang kita hari ini, apa yang kita nak bercerita, nak sembang orang ni, supaya Allah permudahkan dan memberi manfaat. Jadi nak cerita sikit ke apa yang saya amalkan? Mesti nak. Boleh? Mesti nak. Oh, cerita tu. Itu matlamat. Cerita dah. Okay. Cerita dulu sebelum kita masuk tajuk tu lah. Okey. Untuk tajuk, biasanya lah dulu masa kita zaman sekolah-sekolah. Okey. Zaman sekolah-sekolah kita diajar dengan satu doa. Okey. Nak masuk sekolah kan, nak belajar, dia berbunyi, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu baca daripada sekolah sejak 1 sampai 3 5. Dan sebenarnya ini adalah ungkapan ataupun ayat Quran yang membawa maksud, ya Allah Tuhanku, bukakanlah pintu hatiku, terangkanlah hatiku, dan lapangkanlah dadaku. Dan yang paling saya suka di hujung tu, bukakanlah simpulan-simpulan, maknanya yang tersimpul di lidah kita ni, supaya kita boleh bercakap dengan fasih, dengan bercakap dengan jelas, dan supaya orang mendengar tu masuk ke hati.
Jadi kalau kita sembang korang pasal apa terasa sangat ni? Sebenarnya kita cakap sama je. Faham. Kan itu mukadimahnya saya mengamalkannya daripada daripada saya ingat dululah, tak tahu bila lah zaman sekolah saya ke. Bila saya dah tahu ayat itu, jadi itulah amalan dan itulah ayat yang saya amalkan. Dan saya tak bercerita sangat tentang benda ni sebenarnya. Sebab saya jarang nak berkongsi secara, orang kata apa, secara terang-terang apa yang ini. Kadang-kadang takut orang tak faham. Orang tak faham. Jadi hari ini, di kesempatan hari ini, macam saya kata dengan Ari tadi kan, saya panggil Ari lah, Cikgu Bob ni Cikgu Bob. Di media sosial dia terkenal dengan Cikgu Bob semua bagai. Dia ada banyak program, dia ada berkayak lah, dia ada promote sikit boleh? Boleh. Dia berkayak lah, dia apa lagi tu, yang naik motor semua masuk hutan, ATV dan sebagainya. Dan insya-Allah tunggu. Kita ada banyak lagi yang kita nak. Nanti ada cerita ni, kenapa duduk belakang ni? Kenapa kita duduk belakang ni semua. So mukadimah dia saya nak bagi tahu satu ayat lagi, rumusan ataupun simpulan daripada surah Al-Baqarah. Saya tanya sahabat saya bagi ayat dia pendek je, sahabat sekolah saya lah. Saya ada sahabat-sahabat yang hebat-hebat. Dan saya sebenarnya saya ini adalah hasil ataupun daripada rancangan khas dia panggil masa kecil dulu. Dapat penilaian darjah 5. 3A 2B. Jadi kami ni kerajaan kutip dari kampung-kampung bawa pergi ke sekolah menengah Anderson Ipoh. Sekolah rancangan khas. Adalah 40 orang, Lenggong 3 orang, Teluk Intan 6 orang, Tapah 5-6 orang. So dia kumpul-kumpul, typing 2 orang. So dia jadilah untuk batch itu 40 orang, kami punya batch 7882. 78 tingkatan 1, 82 tingkatan 5 lah. Okey, kalau saya bercakap saya tak berhenti, Bob. Jadi memang itulah. Jadi kena potong-potong sikit. Boleh. Ataupun kita santai je. Nanti untuk komersial, untuk YouTube, edit lah mana yang patut. Boleh nah? Boleh, tak ada masalah. Sebab hari ini saya akan meluahkan atau bersembang mengikut apa yang terasa di hati saya. Baik. Itulah Ayah Hawi. Ayah Hawi ni kita ada wavelength sikit, dia orang Lenggong. Dia orang Lenggong. Saya bersekolah 7 tahun. Duduk lama agak dalam 8 ke 9 tahun dekat Gerik. Gerik dengan Lenggong ni jiran lah. Jiran lah. Tasik Raban, Telangga Gerik. Itu dia kita nak bawa lepas ni. Itu nak cerita lepas ni. Itu insyaAllah lepas ni. So itulah kenal Ayah Hawi. Ayah Hawi yang saya kenal, yang saya nak kenalkan juga kepada adik-adik dan sahabat-sahabat daripada saya mengikut tajuk hari ni. Sebelum tu nak mesti tertanya-tanya apa hal duduk kat sini. Nak kata camping, tak camping ni. Ni kata tepi sungai. So kita episod ini ditaja oleh Escape for Outdoor. Escape for Outdoor. Yang empunya yang pembekal kemah Kodi Malaysia. So kemah Kodi brand Korea, inilah dia pemegang utama brand ini. Tengok bukan galeng-galeng ni. So mungkin dia memang betul ni, tapi dia boleh ada jalan untuk kita nak pastikan semua orang boleh menikmati ni. Betul. Ada package yang point kita dah beri. Itu nanti kita roja kemudian. Baik. Okay. So itu cerita hari ni. So Ayah Hawi. Okay. Tajuk kita. Okay. Hidup bertuhan. Okay. Jiwa untuk positif. Jiwa apa nama? Positif hidup bertuhan. Ni dalam bahasa macam saya bincang, bahasa agama dia ilmu tauhid sebenarnya. Okey. Tapi dia bila daripada kitab, daripada seorang guru, betul kita pun belajar daripada situ juga. Betul. Tapi kita nak pastikan dianya boleh dijadikan dia menjadi satu pegangan, satu prinsip hidup. Dan macam mana zaman-zaman untuk mengetahui ayah-ayah kita tengok sekarang ni, dia tidak merujuk kepada mana-mana dan nama. Cumanya terlalu banyak dengar kes bunuh anak, bunuh mak. Auzubillah. Betul. Banyak. Dulu nak berlaku satu susah, ayah. Tapi anak tertikam mak, anak tikam anak. Saya pun takut nak berulang banyak kali tu, saya takut. Namun perkataan-perkataan itu disebut punca daripada, bagi saya dia hilang pedoman, hilang kawalan. Makanya kita boleh nak cerita nak kita apa yang ayah nampak anak muda hari ini ni, yang mungkin orang dewasa tak faham dan nak bagi tahu kenapa benda tu jadi macam tu lah. Dalam bahasa muda, kenapa anak muda sekarang ni nampak macam banyak hiburan dia orang. Hiburan dia orang banyak.
Dia tak macam mungkin zaman ayah muda dulu. Mungkin hiburan nak dapat, kalau daripada lenggong nak kena pipuh dulu baru nak berseronok. Contoh lah kan, mungkin fikir saya lah. Tapi lah ni dalam bilik pun dah seronok dah. Betul. Apa pendapat ayah? Okey, sambung bicara nah. Silakan. Sambung bicara saya ni itu yang tak macam Arya kenal kan. Macam Arya kenal Ayah Hawi. Saya ni kadang-kadang bila saya nak bersembang, nak berbicara ni, saya dulu saya tak reti. Tak reti maknanya saya tak faham audien. Ataupun orang yang dekat meja kita tu, apa benda yang kita sesuai untuk kita lontarkan. Jadi waktu tu saya belasah lah, saya bercakap je lah. So bila bercakap, last kali saya bercakap seorang. Faham tak maksud dia? Last kali saya bercakap seorang. Sebab bila saya bercakap dengan orang, saya akan menjawab macam persoalan tadi. Saya akan jawab dengan jawapan yang lain. Faham tak? Jawapan yang lain tetapi sebenarnya intipati itulah sebenarnya yang kita nak. Betul. Cumanya saya tidak jawab begitu. Faham. Contoh nak pergi Lenggong kena lalu Kuala Kangsar. Betul. Betul tak? Itu dah garanti lalu Kuala Kangsar. Tapi saya takkan jawab macam tu. Saya akan jawab daripada nak pergi Lenggong, pasal apa lalu Kuala Kangsar. Saya punya jawapan kan, pergi lah Taipei, pergi Kuala Kurau. Betul. Naik atas bukit tu turunlah Sumpitan, masuklah Lenggong. Sumpitan. Saya mungkin jawab macam tu. Kenapa saya jawab macam tu? Sebab ada sebab saya suruh lalu kot tu. Sebab kampung kan? Begitu. Jadi yang tadi tu saya jawapan saya nak bagi beginilah. Sebelum itu saya nak bagi tahu saya adalah macam Ari kata tadi, saya adalah orang yang terlibat secara langsung dalam pembikinan filem Mak Kilau. Filem hebat yang meletup terbitan Studio Kembara, diarahkan oleh Samsul Yusof, anak Yusof Aslam. So kisah tu panjang. Kita kupas nanti untuk next episode. Satu-satunya filem yang saya teringin nak ikut. Ya, kalau sebelum ni kalau dia nak ajak dia pun dia kata apa lagi orang tua pergi tengok wayang. Tapi hatu dia on. Yes. Okey. Ini jawapan tadi tu. Kan saya kata. Saya punya jawapan akan berkelok-kelok. Faham. Terpulang kepada orang yang menonton, orang yang mendengar. Betul. Saya maknanya kita mengharapkan Allah buka hati. Sebab kita akan balik kepada Allah lah. Betul. Allah buka hati untuk mendengar kan. Kadang-kadang kita tengok sesuatu, kita dapat ilmu. Itu Allah yang bukakan hati kita. Betul. Okey, jadi saya terlibat secara langsung dalam filem Mak Kilau ni. So bila saya buat Mak Kilau, bila Mak Kilau meletup, proses pembikinan filem itu saya melaluinya. Dan kena macam mana dia boleh dapat 100 juta? Jualan tiket semua bagai. Rupanya ada rahsia tu. Rahsianya adalah bila kita faham benda ini, buatlah semua apa saja kerana Allah. Itu nak kena. Kita kena buat semua benda dalam hidup kita kerana Allah. Nombor satu. Sebab apa? Sebab kita kena balik patah faham, dia panggil mengenal diri. Mengenal diri maknanya kita kena panggil, kita kena mengenal diri kita ni siapa. Jadi saya start pergi jumpa Studio Kembara punya bos dulu, Tuan Haji Rahman Mat Dali, bersalam dengan dia. Kalimah dia yang pertama, dia cerita pasal Rob dan Ilah. Rob dan Ilah ni adalah Tuhan, dia yang mencipta dan dia yang memiliki. Jadi saya pegang ayat itu, saya tafsirkan dalam kehidupan saya. Saya tafsirkan maksudnya dia yang mencipta dan dia yang memiliki. Kita boleh buat apa? Kita ni siapa? Nak pandai-pandai nak ubah tu, ubah ni kan. Nak bangkang tu, nak bangkang ni kan. Nak argue tu, nak argue ni kan. Sebab kita ni dia yang punya. Jadi kita kena ikutlah. So ni halus ni. Ni akan lebih halus. Jadi untuk menjadikan sesuatu itu mencapai apa yang kita nak secara teknikal, kita kena pergi ke dasar dulu. Iaitu bermula daripada niat itu. Niat nak buat tu kerana Allah. Nanti kita kupas lagi di episod-episod akan datang. Betul. Saya sambung balik yang soalan tadi tu. Ya. Soalan tadi makin cepat sangat. Betul. Minta maaf. Saya kalau sampai dengan Ayah Hawi ni, dia macam dia eager tu, dia nak sampaikan ke orang tu. Haraplah korang faham apa yang kau faham. Dan nanti kita masuk ni, kenapa saya pakai baju. Saya akan jawab pada soalan tadi. Dia begini. Saya ada juga di Bangi. Saya ada Akademi Bola Sepak. Nama dia Bangi Soccer Kid ataupun ARC Soccer Kid. Saya nak jawab yang tadi tu. Macam mana kita nak membina anak-anak kan di masa akan datang dengan kehidupan permasalahan hari ini tadi, isu-isu macam-macam tu. Okey, dia macam ni.
Bila saya balik ke Bangi, setelah saya buat event apa semua bagai, saya buat event untuk TV3, saya buat outdoor untuk TV3, pasang kemah, pasang stage, perempuan nenek, anugerah juara lagu, Faham. bintang mencari bintang semua, ada orang tua tu di belakang, itulah inilah orang tua masa tu muda sikit. Okey. Dia cerita dia, bila saya main ke Bangi, saya mencari sesuatu. Saya secara peribadi dia, saya mencari sesuatu, apa benda sebenarnya aku nak buat dalam hidup ni. Bila saya faham hidup ini kerana Allah. Hidup ini adalah kerana Allah. Jadi saya nak cari kerana Allah tu kena buat apa? Buat apa kan? Nak buat apa ni? Sebut dari dulu kan? Jadi orang kata lah, buat je lah apa semua benda yang Allah suruh ni. Yang lain itu kerana Allah lah. Tapi saya menghalusi benda ini. Akhirnya saya diberi peluang untuk running, untuk menguruskan Akademi Bola Sepak Impact. So bila saya buat Akademi Bola Sepak Impact, di situ saya melihat benda ini. Saya melihat bos kata niat kita membina ummah, membina generasi hadapan, membina anak-anak yang baik semua di masa hadapan. Jadi impact tu Azharah Multi Intelligent Academy saya tukarkan. Saya start bagi idea tu kepada akademi membangun potensi anak cemerlang. Faham. Maknanya mana-mana anak yang kita ada potensi, kita bangunkan dia menjadi cemerlang. Sebab mak ayah dia tak bagi yang halus tu. Faham. Dia nak tahu anak dia ada potensi ke tak. Ya. Kan? Anak saya boleh main bola tak, coach? Okay. Boleh. Mainlah sini. Kami bangunkan potensi dia. Tapi hakikat dia adalah membina generasi hadapan. Membina generasi hadapan. Yeah. So dengan caranya ialah kita tak, macam saya secara peribadi, Coach Bakri tak ajar pun budak tu sepak. Okey. Ya. Saya buat akademi bola sepak. Coach Bakri tak pernah ajar sepak. Coach Bakri tak pernah ajar teknikal. 4-4-3 strategi counter saya tak ada. ajar. Semua saya tak ajar. Budak-budak pun tanya, Coach tak try sepak ke? Saya kata, hang lah sepak, bukan aku. Yang nak belajar hang. Betul. Aku hanya ni kan, sebenarnya selepas 10 tahun saya sendiri merasai orang kata apa, nikmat dan memahami benda ni. Dia sebenarnya yang kita nak bina adalah insan itu. Betul. Yang kita nak bina adalah manusia tu lah. Apa benda yang kita nak bina, insan tu manusia lah kan. Jadi cara dia adalah nak menjadikan pemain bola sepak yang baik. Yang kita nak bina insan tu, manusia tu. Kena dari start kita nak buat dia tu sampailah dia jadi pemain bola sepak lah. Kalau menggunakan bola sepak, kalau memanah lah, kalau berkuda lah. Jadi di MPFA kami memulakan sesi latihan dengan solat duha. Saya sampai hari ni dia teringat lagi. Saya duduk jalan je kan. Sampai hari ni saya teringat lagi. Kami buat bola memulakan latihan dengan solat duha 2 rakaat. Mula ramai kat padang ni berderik-derik ni. Sebelum stretching tau. Yes, boleh tengok video saya, boleh tengok Akademi Bola Sepak Impact yang dulu, boleh tengok kita punya media sosial yang dulu. So kita buat benda ini dan ada doa kan, ya Allah ya Tuhanku kan, murah rezeki, jadi kami insan hebat, jadi kami orang. So lepas solat duha beramai ni, ada mak ayah kata, "Coach, sorry lambat tak dan." Lepas tu tadi solat dah di rumah, tak apalah. Kan sebenarnya nak solat beramai-ramai itu lain. Faham. Nak bagi ada nikmat bersama, bonding tu kan lain. Okey. Selepas solat duha masuk padang pakai kasut semua bagai, ada lagi ikrar. Ada lagi doa, ikrar, ya Allah ya Tuhan kami. Jadi kami ingin jadi insan hebat. Jadikanlah kami orang yang baik. Jadikanlah kami pemain bola sepak yang hebat. Doa lagi. Lepas tu baru passing dekat coach, jurulatih, barulah mereka start main bola, dundang. Okey. Itu jurulatih saya buatlah teknikal. Okey. Jadi apa yang saya buat? Saya bagi ujung terus lah nah. Saya bagi ujungnya terus je. Bulan lepas ada seorang ayah telefon saya. Okey. Coach, nak minta maaf tau. Pasal apa? Okay, budak ni adalah video saya. Kita belum masuk cerita saya buat channel bagai kan. Belum lagi. Okey. Budak ni ayah dia call, Coach minta maaf tau. Pasal apa? Anak saya nak masuk balik lah. Nak masuk balik. Masuk apa? Dia dah keluar ajak gitu 2-3 minggu. Lah, pasal apa? Dia pergi try akademi lain lah. Lepas tu, mereka tak ajar anak saya jadi orang lah. Jawapan tadi. Mereka tak ajar anak saya jadi orang lah. Loh, saya kata, saya pun tak ajar apa lah bang. Kan? Saya tak ajar apa-apa pun. Tak coach buat anak saya jadi orang. Ini jawapan dia yang saya kata tadi. Faham. So, nak bagi kita nak menghadapi isu-isu hari ni, isu-isu yang berlaku sebagai. So, mental anak itu kita kena develop, kita kena buat.
Ya. Cara dia adalah membimbing mereka. Macam saya buat bola kan, membimbing mereka. Saya ada sarapan pagi bersama Coach Bakri. Bawa pergi main bola. Kan? Tahun ini, baru saya ada jurulatih teknikal. Oh, okey. Saya pagi hanya mengangkut mereka, bawa pergi makan, sonok-sonok sarapan pagi, bawa pergi padang, jalan lah. Dundang training. Tahun ni teknikal. Sebab saya dapat pengurus yang muda. Faham. Jadi susahlah saya nak kongsi spiritual ni beria-ria sangat. Faham. Dia akan cakap nak kena rotan ni. Ayah kan, budak-budak ni tak boleh ni nak kena cubit, kena rotan semua. Saya kata hang buatlah. Aku ni tak buat dah lagu tu. Faham tak? Okay. Jadi kesimpulan dia, Okay. hasil kan apa yang saya lalui ni, hasil apa yang saya buat ni adalah kita membina pasukan yang secara semula jadinya terbentuk daripada adab yang kita bina itu. Baik. Contoh Contoh. Kalau saya uruskan, Aha. bila berkumpul semua saya tepuk tangan je. Saya tepuk tangan. Okey. Assalamualaikum semua, selamat pagi. Hari ni kumpul depan coach. Okey, ikut umur masing-masing tau. Ikut umur. Okey, Lepas tu saya umur. ambil whistle, prit, saya tiup whistle. Bila saya tiup whistle sekali, dia pun dah faham tahu buat apa. Dia pun angkat angkat tangan atas bahu. Angkat tangan, beratur. Bagi beratur garisan. Sebab saya nak displaykan benda itu supaya nampak tersusun. Faham? Saya tiup lagi, prit, 2 kali. Dia pun turun tangan. Saya tiup lagi, prit, dia pun angkat tangan. Saya tiup 2 kali, prit, dia orang turun tangan. Kalau salah, kena ketuk ke tampi. Sebenarnya saya nak mendisiplinkan mereka. Betul. So bila dah bersusun macam tu, tahu cara saya macam mana, Aril? Macam mana? Okey, hari ni kita bahagikan kepada 2 kumpulan. Okey? Okey. Korang semua tolong lantik dan cadangkan 2 kapten. Semua angkat tangan. Ali dengan Nashran. Kapten. Kapten main depan. Okey, awesome. Kau pilih kau pilih dia. Pilihlah. So bila dah pilih, yang saya pegang adalah kapten. Betul tak? Kapten kena menyusun atur pasukan dengan baik. Betul. Kapten kena tahu player dia. Okey. Kau ambil siapa. Dan kapten kena tahu macam nak merancangkan latihan sebelum pukul 10 kan game. Lawan sesama sendiri. So benda ni berjalan secara semula jadi. Betul. Yang penting, di awal saya buat bola dulu, mereka bergaduh. Faham. Han nak jadi kapten, Han nak jadi kapten. Aku Han nak jadi defender, Han nak jadi midfield. Sekarang tak bergaduh. Pasal apa tak bergaduh? Sebab saya bagi tahu kapten, budak ni, Didi ni dia defender. So biar dia duduk defender. Kecuali hang cakap. Kecuali kapten bagi tahu dengan saya, coach, Okey. Didi ni kita try bagi striker lah. Dan baru kita ni. So ini yang tajuk yang kita bincang semalam. Baik. Yang tak masuk dalam ni lagi, kalau sempat Okey. kita masukkan. Baik. Ini adalah bila kita mengenal diri, bila kita mengenal Tuhan, bila kita tahu apa tugas kita di dunia ini, dan kita letakkan diri kita di position itu, dan baru kita jalankan watak kita tu, karakter tu dengan baik, dia akan berjalan dengan lancar. Betul. InsyaAllah. So, dia Faham. akan membentuk, insyaAllah, moga Allah membentuklah insan-insan yang baik. Amin. InsyaAllah. So itu jawapan yang sangat tuntas berkaitan dengan dia perlu disusun dan dihadam yang dengan baik berkaitan dengan macam mana pembangunan karakter bagi pahaman saya. Pembangunan karakter yang bermula daripada niat. Bagaimana yang hadis 40 pun yang hadis yang nombor 1, innamal a'malu binniyat. Yes. Dah panjang lagi lah hadis tu. Itu dia. Ujung dia berkaitan dengan niat. Ya. Okey, kalau orang putih dah sebut the big why. Ya. Tapi Nabi dah ajak dah pun. Ujung dah. Lagi satu buat yang Ya. hablum minan nas hablum minallah tu. Ha. Apa maksudnya? Hubungan dengan manusia, hubungan dengan Tuhan. Itu berkait dengan apa yang kita nak buat. Betul. Kan bila kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kita fahami semua bagai, baru terbinanya hubungan kita dengan manusia. Betul. Dan intipati tu nanti kita rumuslah. Kita ajarlah, kita jadikanlah SOP Mantap. training dan sebagainya. Gitu. So, saya pun mustahil dengan soalan yang berat. So, dia beratlah sikit. Panjanglah jawapan dia. Saya tanpa insyaAllah, kita akan cuba mudahkan untuk tuan-tuan dan puan, untuk ada sahabat-sahabat di hadapan, untuk kenal macam mana Ayah Hawi ni, bagaimana dia punya passion dia dalam pembangunan karakter dan pembangunan manusia. Okay. So, macam bermula dengan niat, dia ada peraturan dia. Okay. So saya dalam latihan saya bagi tahu manusia boleh berubah disebabkan 2 benda, Ayah Hawi. Yang pertama ancaman, yang kedua dorongan. Okey. Ancaman dia boleh berubah, tapi perubahan tu seketika. Bila ancaman hilang, dia akan kembali macam dulu. Baik. Tapi Ayah Hawi saya suka bila berubah, dia mengubah manusia tu disebabkan dorongan. Pada masa yang sama, rule tetap ada. Mana manusia tu mesti ada rule. Kalau tak ada rule, binatang. Betul. Okey, kita manusia ada peraturan dia. Paling common peraturan dengan Tuhan lah. Kita masuk kedai, peraturan kedai. Okey. Masuk sekolah, peraturan sekolah. Betul. Okey, so makanya itu. Okey, baik Ayah Hawi. So next,
bila hidup dah bertuhan ni kan, hidup dah bertuhan ni, sebelum tu Hawi, saya memang mata duk tengok kan, baju tu cantik Hawi. Okey. Baju tu cantik. Alright. Hidup ini keras. Yes. Ada apa nak dikongsikan Hawi? Ada pun nak berkongsi Dia simple je. Teknikal dia. Okey. Saya ada baju banyak. Baik. Life is good. Life is Hidup good. ini indah. Okey. Hidup ni bahagia. Baik. Bahagia itu milik kita dan sebagainya. Bila saya pakai baju tu, orang tak respon. Orang tak respon bila saya pakai baju bahagia itu milik kita, life is good. Orang buat tak layan. Saya tanya, pasal apa saya pakai baju ni? Ada orang tegur saya. Okey. Saya bersarapan hari itu dengan isteri saya di Seri Kembangan. Ada orang datang, bang, mantap baju bang. Hidup ini keras bang. Saya kata betul. So saya dapat kawan dengan apa yang saya bawa. Okey. Maksud yang saya faham, Okey. orang hari ni bukan semualah dia duk rasa hidup ni susah. Dia duk rasa hidup ni banyak masalah. Dan masalah tu daripada kecil sampai ke tua ni tak habis-habis masalah. Kerja lah, hidup lah, Betul. rumah tangga lah, semua bagai. Jadi kalau saya tulis hidup tu indah, dia tak mau terima, tak mau pakai baju tu. Tu juga tu. Padahal dia tengah sakit tu. Tengah sakit. Dia tengah kena ligih hutang tu lah kan. Ya. Dia tak mau bayar begitu. Aku boleh pakai baju hidup tu indah sebab aku dah faham. Faham. Sebab kalau saya dah faham, sorry yang saya aku sekejap Tak ayat apa, tak ada saya. masalah. Kan, santai lah. Aku tu nak bagi ni sikit. Ya. Okay. Bangun jadi lain lah kan. Okey. Jadi ini cara berbahasa ni kan. Okey. Bila saya buat hidup ini keras, ramai yang setuju. Dan ramai yang sokong ayat ini dan saya pakai. Saya dari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Baju saya berbeza-beza. Faham betul. Kalau yang jumpa saya tahulah kan. Bukan nak tunggu hari, kadang-kadang tak sampai hari je ya. Ya, betul. Hari ni mungkin saya akan pakai 3-4 lai baju. 3-4 baju. Untuk Dan sesi-sesi. bukan tukar sebab baju tu peluh ke bukan? Dia ada sebab dia kenapa tukar baju. Baik-baik. Jadi, itulah dia. Ni bos kita. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, hari ini kita bersama di Basketball. Sini. Nampak tak? Okey, Escape 4 ni dia menarik dia menyediakan kemah yang boy tau. Kalau kita tengok kemah ni tak payah macam biasa-biasa nak kena pasang apa pancang benar yang besi-besi tu tak ada. Ini senang je. Apa yang dia buat ni? Dia pakai angin je. Ini pakai angin ni keren ni. Okey, so dia letak dan ada mesin dia, pop angin, relax, minum air 2-3, lepas tu siap. Nah, ready nak tidur. Wow. Okey, so kita lihat ada banyak jenis. Ini orang panggil macam dome sikit. Dia macam kalau macam ni boleh masuk 4 ke 5 orang. Jadi kalau kawan member sedap tidur peluk-peluk ni 6, 7, 8 orang pun tak ada hal. Wow. Okey. Yang ni lagi boy. Kalau tengok dia ada 2 session. Session pertama kalau tempat nak tidur boleh masuk 2 orang ke 3 orang pun boleh. Okey, so ni kosong macam ruang tamu gitu. Nampak tak? So ni jenama Kodi ni daripada Korea tau. Okey, bukan galing-galing So dia ada banyak sini kat Escape 4 ni ada banyak lagi produk-produk dia, barang-barang kelengkapan untuk camping, untuk memudahkan camping anda, memudahkan healing anda. Okey. Okay, takkan camping nak kena pasang-pasang ni, itu nak pergi hiking, nak pasang-pasang itu kan. Ini nak healing ni kira barang sampai pun relax, balik pun relax. Saya tahulah kalau saya camping, sampai tu nak pasang tu satu hal. Pasang okey, semangat tengah ada. Time balik tu penat. Time balik ni relax je. Tak payah nak cabut-cabut apa semua. Dan nak peluh pun tak keluar. Okay. Alright. So sini boleh dapatkan Kodi ni. Kemah Kodi ni boleh datang ke Escape 4 di Seri Kembangan. Okay. So boleh datang tengok harga boleh bincang poin-poin dia. Okay. Alright. So boleh sampai sini. Escape 4. Mantap. Okay, let's go. Hidup ini keras. Sambung balik Baik. Jadi bila saya pakai baju hidup ini keras, ramai yang tengok dia orang rasa macam apa panggil tu? Dia wavelength kena. Geng lah. Dia geng. Lah. Dia pun tengah stres. Okay. dia pun tengah tension. Wow. Kan? Jadi macam geng kan. Baru dia mari nak menyembang. Dia cakap dengan saya,
Cik, hidup ni memang keras kan. So saya suka pakai topi ni, Cik Awi ni. Baik. Sebab Cik Awi ni antara nama-nama panggilan saya. Okey. Mak saya, keluarga saya, orang kampung saya, Faham. menantu, cucu, anak-anak panggil Cik Awi. Okey. Yang kecil tu panggil Cik Awi juga kadang. Atuk tu atuk lah. Atuk Cik tu Awi lah. tu Cik Awi lah. Jadi Cik Awi ni nama panggilan saya. Okey. Saya gunakan dia juga untuk commercialize ya. Baik. Dalam channel TikTok saya ada pakai. Jadi baju saya ni hidup ni keras adalah ini cara saya Baik. menyampaikan mesej melalui baju saya. Dan banyak baju saya semua. Baju-baju saya ada ayat-ayatnya, ada huruf-hurufnya yang saya rasa Okey. benda ini sangat-sangat kalau kita perhalusi, mungkin kita rasa macam bila kita pakai apa-apa orang tak pandang, Okey. orang tak kisah pun apa kita pakai. Tapi secara kalau dulu-dulu kita sebut traditional plan lah. Okey. Marketing tradisional. Okey. Baju, flyers, Betul. pamper, Brochure. pamphlet, brochure Okey. dan sebagainya kan. Jadi banner, inilah penting. cara-cara marketing plan tradisional face to face. Oh, panggil offline ataupun ni lah. Itu kita buat. InsyaAllah. Mantap. Jadi sambung lagi kita. Tapi saya ada soalan sebelum kita bergerak sambung. Okey. Hidup ini keras. Pakai baju hidup itu indah tak ada respon. Ya. Sebab boleh katakan sebenarnya semua selagi kata manusia hidup atas muka bumi ni, Ya. dia ada ujian dah. Ya. Dia takkan indah pun. Indah hanya di syurga Ya. dalam bahasa mudah. So kita kena berjuang lah masuk syurga. Takut jangan masuk satu lagi tu. Na'udzubillah. Ya. Okey. So kembali kepada point. Semua orang ni adakah dia nak bagi tahu hidup ini keras, tapi pada masa yang sama dia mampu kembali pada tajuk awal kita, Ya. jiwa positif tu, Ya. yang hidup bertuhan tu. Ya. Dia tahu hidup ini keras. Macam mana nak pastikan dia bukan just bagi tahu hidup ni keras ya, tapi ya hidup ni memang problem dan sebagainya, dan dia tak mampu positif. Pasal perkataan tu dia agak sikit negatif ya. Ya. Macam mana kita nak tune otak tu ya? Okey. Nak tune otak tu. Hari ini dia contohnya kalau kita buat video duk baik-baik laki bini semua bagai Okey. anak-anak, orang tak tengok sangat. Tu So orang akan tengok video gaduh. video ketuk kepala orang. Ketuk kepala orang. So, sama juga dengan gaduh-gaduh. Yes. Kalau parlimen tu yang nak jadi video tu yang time gaduh tu. Sebenarnya kesan viral, kesan views ini itu memberi kesan yang sangat hebat Betul. supaya menjadi tontonan. Betul. So kalau kita faham benda ini, biarlah dia viral kan. Biarlah. Contoh video suami isteri suruh masak kan. Yang last kali laki dia suruh, dia empuk dengan periuk. Kedepung kan. Kedepung. Yang mula tadi bukan main video kan. Sebenarnya itu yang ditonton berkali-kali. Betul. Tapi hakikatnya orang yang menonton faham. Hakikatnya orang yang menonton faham apa yang sebenarnya yang perlu cuba. Cuma sama juga memamerkan hidup ni keras. Faham. Kita bagi kita jadi geng hidup ni geng keras kan. Faham. So kita kena ada kaedah macam mana nak melembutkan hati kita, melembutkan jiwa kita, perasaan kita untuk kita faham yang macam mana nak hidup dalam keadaan dan jiwa positif, hidup bertuhan. Faham. Boleh saya sambung? Silakan. Sambung terus. Sama tu. Okey. Jiwa positif hidup bertuhan ni setelah kita berdamai dengan takdir. Jadi orang selalu sebut berdamai dengan takdir dekat buku lah, dekat apa semua bagai. Perkataan ni Berdamai mahal dengan lah. takdir. Saya banyak jumpa buku-buku berdamai dengan takdir kan. Okey. Ada satu buku ni, saya tengok tajuk berdamai dengan takdir. Saya buka-buka, rupanya cerita dia lain. Cerita dia macam mana dulu? Cerita dia suami dia kahwin dua. No. Jadi dia buat buku tu sebab dia nak bagi tahu dia tu dah berdamai dengan takdir. Okey. Dia dah berdamai dengan apa yang Allah bagi buat. So Okey. dia buat cerita itu. Okey. Jadi saya tengok-tengok selak cerita ni. Jadi adakah buku ini sesuai untuk dijual, dipertontonkan untuk orang ramai? Saya rasa mesti siapa nak beli? Betul. Kan? So kita kena faham. Faham. Tajuk itu sangat penting dan huraian macam mana kita nak mentafsirkannya pun sangat penting. Faham. Jadi berdamai dengan takdir ni maksudnya bila kita mengenal diri, kita tahu kenal Tuhan, dia yang mencipta kita, kita yang dimiliki, maknanya kita ni dia yang milik dia. Faham. Jadi kita nak buat apa? Kita tak boleh kata apa-apa pun, tak boleh buat apa semua, dia atur belaka. Faham. Jadi kita usaha teruskan kehidupan ni, apa yang dia bagi ni, so kita berdamai dengan takdir, maknanya kita pujuk diri kita untuk menyelusuri selusuri hidup ini apa yang Allah takdirkan. Jadi kita tenang, jiwa positif. Itu jawapan yang berkaitan dengan dalam bahasa mudah berdamai dengan takdir ni, Ya. perkataan yang itulah hujung dah. InsyaAllah. Kita sedar
kita boleh buat banyak sesi. Wow. Main dengan takdir, jiwa Betul. positif, hidup bertuhan. Kan? Hak mana kerah kita lembutkan. Contohnya kita buat training macam dulu saya pernah cakap kan, buat training pergi Lenggong. Kan kita buat satu, saya terbayang lah. Satu, dia panggil apa kalau kita buat training ni, satu benda yang macam gimmick tu kita buat apa? Dia panggil apa? Gimmick Bukan breaking, bukan ice breaking Ice breaking. Ice breaking tu apa? Ice breaking tu sesi awal sebelum Awal. kita mulakan latihan. Saya kalau di Lenggong kita pergi, ice breaking tu saya nak buat apa tahu? Semua orang duduk dalam sungai, Huish. sekerak dada semua. Uish. Itu level ice breaking lah. Duduk sekerak dada semua, berendam dalam sungai tu, pejam mata, bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah sampai habis, selam. Huish. Selam, kita kira sampai 10. Tak tahan, biar pi je. Tak tahan, dia lanjut lah 10 kan. saat tak lepas. Kita bagi tahu lah siapa yang bangun bangkit lambat bagi hadiah. Kan, hak bangkit dulu tak dapat apa lah kan. So kita kira sampai 10. Faham. Hak lebih sampai 20 second. Itulah kita bagi wassalam hadiah lah. Okey, apa yang kita sebenarnya menghasilkan di situ? Apa dia? Okey, bila kita rendam dalam air, dulu saya kecil-kecil. Okey. Tok saya kata, Baik. pi buang dalam sungai marahan tu. Okey. Pi buang dalam sungai lah. Okey. Masalah semalam tu. Pi buang dalam sungai lah. Dia duduk kelahi-kelahi kan. Pi buang masuk sungai, rendam lah. Saya tercengang lah kan. Macam apa dah dengar ayat-ayat tu? Saya pernah dengar. Jadi dalam konten-konten saya kan, ada lah channel saya tu kan. Pergi buang sungai. Dia banyak kita nak share pasal petua-petua orang lama, petua-petua orang dulu, orang tua-tua kita kata kan. Pasal apa suruh rendam sungai? Jadi, kalau kita buat sesi training, pakat menyelam dalam itu, bangun dalam keadaan bersih. Kan? Masalah semua bagi tu dah hanyut habis dah. Hanyut dah tadi. Faham. So, bangun bangkit dengan yang bersih, basuh muka semua bagi, ambil uduk. Pakai pun, bangun pula, naik atas darat, buat 2 rakaat pula. Apa? Settle. Lepas tu, Settle. hari tu tak payah training pun dah. habis 2 rakaat tu, saya pandang kamera sikit boleh? Sila. Habis rendam dalam sungai, bangun buat 2 rakaat. Lepas tu buat apa tau? Lepas tu buat apa? Rasa saya nak bagi apa? Tidak. Bukan. Makan nasi. Oh, betul dah. Makan nasi ikan bakar bersama cicah dengan ulam-ulam semua bagai. Ui. Sambal belacan tempoyak semua bagai. Ya Allah sedapnya. Ya Jangan Allah. cerita buat makan banyak kan dulu masa. Tapi faham lah. Kalau ada iklan sekejap kita masuk iklan tempoyak lah. Mantap. Okay. So ini dia antara benda-benda yang saya rasa sesuai ataupun yang kita akan lalu. Kita perhalusi benda ni, jadikan dia modul-modul yang baik untuk kita tafsirkan yang kita punya tajuk awal tadi. Macam mana nak bina insan, kan? Macam mana nak bentuk mereka semua. Sebab kita tak boleh halang apa yang Allah aturkan. Kita tak boleh kata, ya Allah jangan bagi aku aksiden, boleh tak? Oh, mana Tak boleh? boleh. Tak boleh. Jangan bagi aku rumah aku tenggelam aja. Tak boleh. Kan? Kita bagi tahu, ya Allah ya Tuhanku, kau permudahkanlah kan. Ya Allah Tuhanku, kau hindarkanlah aku dari gini-gini. Kita akan cakap begitulah. Lepas tu serah kat Tuhan lah. So, bila saya dah mula memahami konsep berdamai dengan takdir ni, bila cerita pasal kemalangan pun saya kata cakap Alhamdulillah. Pernah tengok tak aksiden? Nah. Pam. Oh, dia menjerit, Alhamdulillah. Tak benar. Tak ada lagi kan? Takut dia kata gila. Tak ada kan? Tak ada. Pernah tak dia berjalan-jalan orang sepak kaki dia? Alhamdulillah. Ada? Tak ada lagi kan? Tak ada lagi. So macam mana kita nak tukar jiwa positif hidup bertuhan ni dengan cara marah tu dah tak ada. Semua hanya Alhamdulillah. Okey. Pasal apa saya kata aksiden tadi Alhamdulillah? Kena bersyukur. Sebab? Pasal yang hang langgar tu budak perempuan. Okey. Yang hang belum kahwin lagi. Okey. Hang langgar belakang dia. Betul, hang kena minta maaf kat dia. Nak marah kan nak minta maaf? Minta maaf lah. Minta maaf lah. Pasal hang langgar tu anak dara. Okey. Anak dara orang. Okey. Habis kata dia. Okey. So hang minta maaf. So Ambil nombor. Hak kena langgar tak? Yes. Ambil nombor sebab nak pergi insurans, Nak pergi report dan bengkel sebagainya. apa semua. Okey. So inilah pertemuan yang Allah aturkan. Dan akhirnya masuklah cerita kami dulu memang jodoh sungguh lah. Oh, aku langgar dia tak marah aku. Pasal apa dia tak marah aku? Pasal dia kata ini takdir Tuhan, cik. Cik langgar saya ni atas takdir Tuhan. Ya orang belakang ni, ya Allah minta maaf lah, saya langgar awak, minta maaf banyak-banyak, saya langgar awak. Tapi bila kita faham konsep ini, kita mula tak bergaduh dah. Jadi apa yang kita buat adalah bila orang langgar kita turun, kita pergi minta maaf dengan dia. Boleh tak? Aril? Kita langgar dia? Orang langgar kita turun pergi minta maaf. No. Di lawan hukum alam no.
So mulai hari ni kita kena praktik buat lagu tu. Betul. Sebab apa? Saya bercakap melalui pengalaman hidup. Betul, faham. Saya bercakap melalui apa yang saya lalu. Kalau saya cerita kucing, bagi makan kucing, saya pernah bagi makan kucing. Kalau saya cerita saya hidup dengan 7 ekor, saya pernah hidup 7 ekor. Kalau saya cerita saya pernah bercakap dengan pokok cili, saya pernah buat benda tu bagai. So Faham. benda ini benda yang berlaku. Faham orang langgar kita pergi belakang kan. Oh minta maaf tu, minta lah. Orang belakang cakap apa? Cik, saya langgar cik lah cik. Saya langgar cik lah. Saya yang patut minta maaf cik. Tak. Saya yang berat terkejut tadi. Kan? Kalau saya buat konten, saya akan buat 2 watak macam ni lah. Faham? Yang kena langgar minta maaf kepada yang melanggar. Faham? Minta maaf lah cik. Hak belakang kata apa tau? Cik, saya langgar cik. Saya tadi Lala tak bergaduh dunia ni. saya duk langgar tali, duk main telefon sebagai. So bila saya cerita dengan ni, tak semua orang boleh menerima. Faham. Ada yang kata kalau macam ni aman lah dunia. Memang kita nak dunia ni aman. Betul ya. Nak apa lagi kan? Yo, kita nak jadi aman pasal apa? So, kadang-kadang aman, damai semua bagai ni, orang rasa macam tu lumrah kehidupan, dia jadi macam, dia nak jalan je. So, sampai bila nak jadi macam tu kan? So, akhirnya, kalau kita berdamai dengan takdir, kalau kita faham aturan Allah, yang nak bergaduh tak jadi bergaduh, jadi kita bergaduh untuk kalah. Adakah orang bergaduh untuk kalah? Mana ada? Tak ada. Orang dunia ni manusia dilahirkan untuk menang. Ada bergaduh untuk bayar tak? Tak ada. Bergaduh? Bergaduh untuk bayar makan? Ada kan? Bergaduh untuk bayar? Ada. Sekarang ni orang bergaduh untuk berebut tu. Hang bayar ke aku bayar? Hang bayar aku bayar. Sebab dia dah faham. Betul. Kalau dia berebut untuk bayar makan bersama makan dengan kawan-kawan. Dulu tak. Dulu aku pakat bangun tinggal aku seorang. Pening. Ini sekarang ni bergaduh. Nak bayar tu pun bergaduh. Pasal apa? Berkebut nak bersedekah. Berkebut nak belanja kawan. So ini benda-benda yang kita nak buat. Kena sampaikan. Kena faham. InsyaAllah. So itu jawapannya. Memang hidup Keren ni dekat, Hui. Pasal tu dia tak lama ulama besar ni. Tapi insyaAllah. Nanti kita selitkan air balang ke apa. InsyaAllah boleh. Allah. Kita buat air balang pun penat. Baik. Okay. So Alhamdulillah. So itu jawapan dia. Walaupun hidup ni keras, hujungnya kita kena berdamai dengan Tuhan. Hujungnya kita kena menerima segala apa yang berlaku. Itu ayah Hawi punya pesan. Ayah kita beritahu macam tu. Okay. So berminat dengan ayah cerita tentang perkataan la yukallifullahu nafsan illa hus'aha. Ya. Allah takkan uji. Okay. Lebih daripada kemampuan hamba dah. Ya, yang tu lagi satu dah. Hari ni kita kongsi habis. Okay. Tapi sebenarnya tak habis. Tak habis mana? Habis. Ya. Sebab saya suka yang tu yang bukan apa. Mana kita nak pastikan kita dalam training saya tak melatih manusia practice. Selalu orang kata lah practice make perfect. Yes. No, we will never hit the level of perfection. Kita tak akan sampai sempurna sebab manusia tu tak sempurna. Tapi kita boleh jadi yang terbaik. Macam mana nak ajak manusia ni give the best version of you? Maknanya kita jadi manusia the best versi yang terbaik. Ya. Apa hujah dia? Apa cerita nak pesan kat anak-anak ni? Termasuk siapa yang tukang cakap ni pun. Okey. Baik. Okey, dia tajuk tadi ayat bermula daripada Allah tidak menguji hamba dia lebih mengikut kemampuan hamba dia. Okey. Dia lagu ni. Saya mentafsirkan. Pasal dia ada kaitan dengan hidup ni keras tu. Jadi saya selalu mentafsirkannya dengan cara-cara fikiran saya lah. Okey. Jadi Allah jadikan Al-Quran pun begitu sebenarnya. Okey. Bila saya rujuk dengan kawan-kawan saya yang hebat-hebat semua bagai tentang Quran dan sebagainya. Dia orang kata Quran ni adalah garis panduan. Baik, betul. Tak, Quran ada panduan, ayat-ayat semua bagai tu. Benar. Kita perlu kena tafsirkan mengikut akal yang Allah bagi, menggunakan akal dan tafsirkan mengikut kehendak kita lah. Apa yang kita lalui lah kan. Ada orang yang tafsir jadi tak apa betul. Kita rasa lah kan. Tapi dia rasa betul daripada dia. Itu masing-masing. So macam-macam lah jadinya. Okey. Jadi ayat yang Allah menguji kita mengikut kemampuan itu, kalau kita duk faham dulu, itu guna untuk sedih lah. Sedih lah, demam lah apa semuanya. Hanya risau. Allah uji mengikut kemampuan. Jadi kita guna benda tu untuk motivate diri kita sikit. Faham. Supaya kita faham. Lepas ni tak ada. Allah tak bagi dah. Allah bagi banyak ujian dua ni ya. Faham. Ni tak ada. Jadi dia motivate diri kita untuk faham benda itu. Untuk diri kita menghadapi ujian yang dua tu lah. Okey. Saya secara peribadi, saya mentafsirkannya dalam cara saya. Baik. Macam mana tu? Bila Allah menguji mengikut kemampuan ni, maksudnya pada saya, Allah akan uji kita, akan bagi kat kita apa saja mengikut kemampuan kita menerima apa yang dia bagi.
Dia uji kita. Maksudnya hang boleh main bola. Faham. Lepas tu dia uji pula hang boleh jual alat sukan. Okey. Dia uji pula bagi hang boleh buat training untuk budak bola. Okey. Dia uji lagi hang boleh jual kemah camping pula. Dia uji hang lagi hang boleh supply. Jadi pada saya, selagi banyak benda yang kita boleh terima daripada Allah bagi, kita tafsirkan dia, kita buat elok-elok menjadi benda yang boleh memberi manfaat pada orang lain, kita jalan teruslah. Kita buat teruslah. Jadi bila kita faham cara ini, kita akan terus bersemangat. Kita akan terus bersemangat, kita akan boleh buat macam-macam. Jadi dalam hidup, kalau saya punya business card, ada 4 kepala tajuk dia. Baik, kepala tajuk. Sebenarnya kalau zaman kami dulu buat company, zaman kami muda-muda dulu Okey. zaman kami muda-muda dulu kalau buat company daftar dengan SSM, kepala bidang kami 30. No. Pernah tengok tak orang dulu kepala bidang banyak? Dah. Oh dia supply tu, supply ni, semua kan. Dia bukan supply baju je, buat baju semua bagai kan. So kepala bidang tu banyak. Faham. Jadi dulu kami lagu tu. Jadi Okey. bila saya melalui proses kehidupan kan, ada orang kata kena buat satu benda. Okey. Nanti tak fokus. Kan? So buat kena fokus semua bagai. So bila kita fikir macam tu, kalau orang kerja kerajaan, contoh dia kerja semua bagai, bila saya tanya dia, jomlah buat benda lain, dia tak boleh lah. Tak boleh lah. Satu kerja je lah. Faham. Dia boleh buat kan. Dan dia rasa dia tak boleh buat benda lain dah. Dan dia tak nak fikir pun bab lain. Dia jadi, ini cerita benar lah kan. Dia jadi balik kerja, pukul 5 ambil anak sekolah, balik rumah, malam dalam ni besok pergi kerja. Dia akan buat benda gitu je. Faham. Pergi pejabat dan sebagainya. Saya, pukul 8 pagi tadi, saya uruskan saya punya kereta sewa saya. Faham. Saya hantar Toyota Rush pergi ke workshop. Baik. Untuk servis dan sebagainya. Okey. Sekali lagi, partner saya lah. Anak angkat saya akan ambil kereta semua dah bagai. Saya kata saya nak main ke sini lah. Saya pergi studio. Faham. Pergi studio, saya mengemas baju-baju yang saya dah syuting tu. Okey. Susun ambil balik, nak basuh ke nak apa semua bagai. Okey. Tengok jam dah pukul 10 lebih, dekat pukul 10. Okey. Saya kata dengan anak anda saya tu, saya kata ayah kena pergi Seri Kembangan lah. Ada nak buat podcast ke hari ni. So saya shoot mari sini dah. Sebab saya menjaga masa tu. Faham. Saya sentiasa menjaga masa. Sebab kita faham. Wal asri. Innal insana lafi apa ni? Hus. Ayat dia, maksud dia, masa itu Demi masa. demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kerugian. jika kita tak tahu nak menguruskannya dengan baik lah. Jadi kita uruskan masa tu elok, Betul. susun boleh-boleh, sebab kita bukan kita punya. Faham. Allah punya semua. Allah punya. Itu balik kepada basic yang tadi itulah. Ya. Semua Allah punya, Allah memiliki semua bagai. So Faham. kena jaga hak Allah tu. Betul. Kena jaga hak Allah tu yang dia bagi kat kita semua bagai, kena jaga. Dalam masa sama kita buat apa yang orang lain punya hak pula. Nanti kita akan masuk tajuk hak apa semua bagai secara serius lah. Baik. Mungkin di masa akan datang lah. Episod yang seterusnya. Okey. InsyaAllah. Tadi jawapan kepada Kepada soalannya berkaitan dengan itulah beri yang terbaik tadi tu. yes. Maknanya kalau Ubah. kalau kita boleh buat banyak benda, Okey. kenapa nak buat satu benda saja? Betul. Jadi kalau contohnya kita nak tanam sayur, kenapa tanam sayur saja? Tanamlah buah-buah durian. Betul. Lepas buah durian, ternaklah ayam. Betul. Ayam tepi tu buatlah kolam ikan. Betul. Dah buat kolam ikan semua bagai, pasanglah kemah training. Tu cerita dia. Nak So bagi tahu. buatlah campsite. Jadi doakan kami Ya. doakan kami akan ada sebuah campsite di Lenggong nanti. Tahun ni target kita 2026. Ya. Kita ada satu campsite dan gerak kerja untuk apa yang ada di belakang. Kita boleh bantu. Tu dia. Berkaitan dengan ni package memang baik kita nak bagi nanti. So baik. So Baik. kembali beraya, itulah cerita dia. So jangan baca iaitu la yukallifullahu nafsan illa usaha tu bila dapat masalah. Betul juga. Okey. Tapi boleh kita pandang satu sisi, ayah pesan. Okey, makanya kita pandanglah supaya limitasi manusia tu sebenarnya Allah jangan cipta manusia ni hebat. Ya. So kita boleh buat macam-macam. Macam-macam semampu dan sedayanya. Ya. Dan kita mulalah beri yang terbaik. Jangan buat satu, mungkin boleh dua, tiga. Ya. Sebenarnya hebat kita mungkin bukan satu ya. Ya. PhD pun kena ada. Kau bukan buat satu, kena Ya. double PhD, triple PhD, contoh. Okey. Bila kalau kita nak tahu apa kepakaran kita, Okey. apa yang kita sesuai Okey. nak buat semua bagai. Cari passion tu lah. Nak, Okey. Maknanya kita nak mengenali diri tu. Baik. Watak kita, karakter kita, kepakaran kita. Yang itu kita akan tajuk lain nanti. Betul. Dia panggil rahsia mengenal diri. Melalui tarikh lahir kita. Tarikh lahir kau. Dan sebagainya. Boleh?
Yang tu nanti kita belajar, kita cerita kemudian. Yang ini kita kupas potensi rahsia tarikh lahir semua bagai ni, dan kita ada pakar-pakar yang boleh kita rujuk. Baik. Macam Datuk Dr. Fadilah Kamsar dan sebagainya, jutawan apa tu. Ya. Ada tu kan, jutawan hebat tu semua bagai, dia pakai rahsia tarikh lahir juga untuk melahirkan. Dan saya terlibat secara langsung dulu dalam MLM, dan saya belajar ilmu metafizik ni, numerologi number ni, untuk saya membawa diri saya, mengenal diri saya sebelum saya nak tengok mengenali orang lain. So itulah cara ilmu yang saya bawa. Tu nanti kan, saya belajar. Nanti kan sebab hidup ni tak ada yang, saya benda tu kadang-kadang ada kata kesahihan kadang-kadang ada. Dan sebab kita percaya dalam hidup ni tak ada kebetulan, semuanya suratan. Semuanya ketentuan Allah. Ketentuan dan suratan yang tertulis yang di bawah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. So, ayah, kita sembang-sembang pun dah dekat 45 minit dah. Mah, mungkin hampir-hampir kita nak landing. Apa ya pesanan? Okey. Boleh saya bangun sekejap? Boleh. Boleh. Nanti kita boleh. Okey. Berdamai dengan Tuhan yang saya dapat hari ini. Berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir, jiwa positif, hidup bertuhan. Okey. Caranya adalah pertama, cek niat. Hujung-hujung ni memang niat. Ayah berbesar, awal-awal niat, why you start, kenapa hang mula benda tu. Okey. Bila kita tahu mula dan pastikan niat tu nombor satu kerana Allah. Cek balik anak tu hang dapat tu, anak Allah hang dapat Allah. Okey. So pastikan mula dengan Allah. Dan ayah pun dah pesan dah, cerita macam mana hidup ni memang betul keras. Kita pun setuju, hidup ni memang keras. Yang tak keras yang syurga ya. Tak ada cemburu, tak ada marah, tak ada apa, tak ada time tu. Yang sini penuh dengan, orang kata, satu emosi-emosi yang tidak stabil. Okey. Kita masuk huraian tu lah. Masuk huraian tu. Banyak-banyak boleh. So benda ni penting dalam membina insan, betul, membina ummah ni. Sangat-sangat penting. Kadang-kadang orang kata, kadang-kadang orang cakap kan, sempat ke kita nak buat, larat kita nak buat, semua bagaimana. Jadi benda-benda isu-isu tu muncul kadang-kadang. Jadi saya kata, yang siapa yang cakap macam tu, saya kata kalau kita tak buat, kalau semua orang tak nak buat benda ni, so tak jadi hasil lah. Tak jadi hasil lah di hujungnya kan. Betul. Habis hancur lah segala umat kita kan. Benar. Jadi maknanya setiap orang buat lah. Setiap orang buat dalam cara yang berbeza-beza. Han didik lagu ni, han didik lagu ni, han didik lagu ni, han didik lagu ni. Sebab setiap orang tak sama. Membina karakter ni tak sama. Nanti kita kupas lagi benda-benda macam ni. Kita bila kita mengenal budak tu kan, contohlah saya buat bola ni. Sebelum dia main bola dengan saya, masuk training, saya cek tarikh lahir dia dulu. So kalau dia nombor 5, saya bagi dia midfield. Faham. Kalau dia 1, 2 logam besi semua bagian ni, saya bagi dia striker. Faham tak? Keeper saya bagi dia kadang-kadang nombor 5, nombor 3, nombor 4, nombor 6, kadang saya bagi dia keeper. So kena kenal diri tu dulu. Faham. Dan kita tahu macam kita, kadang-kadang bila kita baca kata diri kita, dia tulis kat situ macam saya. Dia tulis real, saya ni memang boasting, kaki boasting ni kuat bercakap, gempak gempur semua bagai. Dulu saya tak tahu. Sebab dulu masa kecil saya rasa saya lah orang yang tak bercakap. Sebab saya duk fokus kepada pelajaran, fokus kepada kerja, semua bagai kan. Jadi saya tak faham. Tu bila saya dah semakin dewasa, semakin tua kan, saya belajar ilmu-ilmu tu semua bagai, baru saya kenal semua. Kan? Huraian tentang nombor akal 5 ni semua dekat diri saya. Dan bila saya baca untuk orang lain, ada orang tu, contoh kalau saya baca dekat Ariel kan, Ariel kata 80% kena. Saya kata sebenarnya semua kena. 100% sebenarnya diri kamu adalah begini. Cuma yang 20% tu, contoh kan, kamu begini, sebab tak sesuai lah dengan diri kamu. Faham. Sebenarnya kalau kamu nak pun boleh. Contoh dia tulis, dia kata kat situ, anda orang yang tidak berhenti berfikir. Anda orang yang sangat agresif. Berfikir di luar kotak semua. So bila kau fikir, saya mana ada fikir luar kotak kan? Sebab kau tak kenal diri kau. Tak kenal diri. Jadi kau tak tahulah apa yang kau sepatutnya buat kan. Tapi bila kalau kau dah mula faham, baru kau cakap, iyalah, saya kadang-kadang susah nak tidur lah. Otak saya duduk berjalan lah. Saya tengok kereta, saya nampak motor lah. Itu nama dia berfikir di luar
Otak. Boleh fikir dia kau tahu kan. Ya, dia tengok kereta. Lalu dia, otak dia fikir motor. Pasal apa? Lawa kereta ni kan. Aku rasa nak beli motor. Apa hal? Faham tak? Faham. So benda-benda gini kan. Dalam diri kita kan. Tu so kita akan halusi. fokus pada next tajuk mungkin InsyaAllah. berkaitan dengan kenal diri. Ya. So kita nak kena tahu ke kita ni minatnya apa, Ya. passionnya apa. Barulah kita boleh multitask kita punya explore kita punya kemampuan ataupun kebolehan kita. Betul. Kemahirannya kita boleh explore. InsyaAllah. Alhamdulillah. So itulah cerita dah berkaitan dengan episod 8. Pembetulan episod 5. Laju dia. Bukan ada susunan tajuk naik tu. Okay. Macam tu ayah. Okay. So sebelum kita minta kata-kata yang terakhir, okay, setelah kita punya landing untuk ayah wrap up semuanya, okay, untuk kita landing episod kali ni. So saya pun seronok nak bagi tahu seronok sebab apa? Sebab saya ni dah tak ada ayah masa umur saya tingkatan 5. Masa saya tak ada ayah umur tingkatan 5 ni dah lama lah tak ada pesanan-pesanan seorang ayah ni. Baik. Mak ada itu kan? Mak ada lagi. Mak tinggal dengan saya. Alhamdulillah. Baik. So, mak ada lagi. Tapi bahasa seorang ayah ni jarang dengar dah nak bagi nasihat-nasihat ni. Adalah ayah mentua kadang-kadang nak bagi. Okay. Tapi kita bila kita beraksi, bila kita dah ada ni kurang. Okay. So makanya rindu jugalah pesanan seorang ayah ni. So kalau ayah boleh bagi pesanan pada saya, kepada sahabat-sahabat saya di luar sana, apa untuk pastikan kita lalui hidup ni dalam kita hadapi cabaran. Saya bukan nak hadapi benda yang sonok-sonok. Hidup ni tak indah sebenarnya, betul tak? Hidup ni menghadapi hidup yang keras. Ya. Apa cerita dia? Apa pesanan? Apa bekalan kami nak pergi ni? Kami nak keluar ni, nak perang ni ayah. Contoh kan. Perang, bunyi perang. Okey. Berperang dengan diri lah. Berperang dengan diri untuklah berjuang di atas muka bumi ni selagi mana hayat di kandung badan. Baik. So silakan ayah. Pesanan untuk kami. Okey, pesanan sebelum pesanan terakhir tu, saya baca sajak sikit. Silakan. Yang pendek. Saya memang menulis puisi. Baik. Saya ada beratus-ratus puisi dekat Facebook saya dulu semua kan. Dan saya tak tahu pun puisi tu saya nak buh di mana. Banyak kali saya cuba untuk jadikan buku, tapi tak jadi-jadi. Allah tak izinkan dijadikan buku dan sebagainya. Baik. Dia hanya berada dalam diri saya saja. Baik. Baru saat ni ada sebut pasal rindu. Baik. Pasal rindu. So sini saya ada buat satu doa rindu lah. Silakan. Dia pendek je. Dia pendek ya? Doa rindu ni saya akan baca. Baik. Supaya dapat ditatapi oleh semua orang. Supaya dia boleh masuk ke dalam jiwa kita walaupun dia beberapa ayat saja. Baik. Sebenarnya saya nak bagi tahu Ariel dan semua yang menonton, saya bila kita selalu bercakap nak bagi benda ni sampai bercakap daripada hati, daripada jiwa kita kan. Betul. Jadi baru dia datang, baru keikhlasan tu muncul. Betul. Dan baru dia sampai ke hati orang lain. Benar. Maknanya dari hati ke hati. Orang selalu sebut kan. Betul. Dari hati ke hati tu lagu mana kan? Cakap mulut sampai kat telinga. Dari hati sampai kat hati. Ya, kadang-kadang dari hati ke hati ni tak bercakap. Senyum, pandang pun dah sampai dah daripada hati ke hati. Jadi benda-benda tu penting. Banyak ada ilmu-ilmu cara-caranya macam mana nak menyampaikan sesuatu supaya orang boleh terima secara semula jadi atas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada puisi pendek sikit saya nak baca. Silakan. Yang saya tulis juga ni. Sekarang mudah dah buat puisi kan? Mudah. Okay. Mentari di ufuk senja mengajar kami arti rindu yang tidak bersuara. Itu dia. Dalam sujud yang panjang, kami titipkan namamu dalam diam yang paling jujur. Ya Allah, jika rindu ini bukan untuk dunia, jadikanlah ia jalan untuk kami kembali kepadamu. Masya Allah. Itulah dia puisi pendek saya buat. Biasanya saya buat puisi panjang sangat, 6 rangkap, berpuluh rangkap. Sekarang ni saya cuba buat pendek dan sampai. Dan air mata mula mengalir. Sebenarnya saya sejak akhir-akhir ni lah, bila usia dah nak masuk ke 60. Saya dah 61 tahun ni. Orang tanya, ya ke 61? Pasal apa? Bukan. Sebab aktifnya saya. Cara saya, rentak saya tu mungkin orang rasa saya ni umur 40-an lah. Paling teruk 2 minggu lepas 35 orang kata. Tu teruk sangat 35. Saya ikat rambut semua pakai seluar jean kan. 35 daripada kata umur saya 35. Jadi sebenarnya hampir setiap hari saya menangis. Hampir setiap hari. Katanya orang menangis berapa hari kan? Saya hampir setiap malam menangis. Hampir setiap masa saya menangis.
Saya memandu, saya tengok kereta, saya menangis. Saya tengok pokok, saya menangis. Saya cakap, macam ni ada air mata sebenarnya. Tapi jangan tunjuk sangat. Nanti rosak majlis lah kan. Nanti rosaklah majlis kan. Jadi maksudnya kita menangis di dalam kan. Kita memahami bahasa Tuhan dipanggil. Dalam filem Mak Kilau, dalam filem Pendekar Awang, kita ada sebut bahasa rindu Tuhan dipanggil. Bergaduh kan. Fatah Awang bergaduh dengan Ali Karimi, Ibrahim, gaduh. Tok Gajah kata apa? Sebenarnya bukan bergaduh pasal apa tu. Bahasa rindu Tuhan yang sukar kita fahami. Maksud dia bergaduh dulu, satgi baru berbaik. Jadi orang tak faham. Tu bahasa rindu Tuhan maknanya dia akan berdamai di hujung nanti. So dia kena gaduh dulu, fight dulu. Kau kata ke hulu, aku tu ke kiri. Kau kata atas, aku kata bawah. So gaduh lah kan. Lalas lagi bila ayah tengok kan, dua-dua berlari. Pasal apa? Dua-dua berlari serentak. Hak ni kata kiri, hak ni kata kanan. Memang dua-dua hala kita nak. Faham. Itulah. Akhirnya dia pergi tempat yang sama juga. Ni bahasa rindu Tuhan dia panggil. Wow. Jadi, itulah dia lebih kurang perkongsian saya hari ni. Mudah-mudahan apa yang terbit daripada mulut kita ni adalah memang pemiliknya adalah Allah yang Maha Esa lah. Dia yang punya semualah. Ya. Kalau dia tak izin, tak keluar lah. Tak izin, tak keluar. Betul dia. Betul, terima kasih ayah. So bagi tengah hati ni ada satu analogi mengatakan kenapa orang tengok orang bergaduh kan, dia duduk sebelah tau, tapi cakap darah. Tapi kalau tengok orang bercinta kan, dengan kita suami dengan isteri kan, duduk dekat juga, tapi cakap pelan. Pasal apa? Pasal suami isteri tu tengah bercinta, cakap slow, bisik-bisik pun dengar. Tapi kalau orang tengah bergaduh, cakap derah. Kenapa? Padahal jarak dekat je. Sebab hati makin jauh. So saya haraplah bahasa rindu, bahasa hati ayah Hawi ni sampai ke hati, dekat dengan hati kawan-kawan adik-adik di hadapan saya. Doakan InsyaAllah. Doakan kita akan buat projek short filem pendek. Ni nanti akan datang. So sebelum tu kita ada memang akan datang ada filem. Boleh sebut nama ke ya? Boleh sebut apa? Boleh sebut nama tajuk filem tu. Kita sebut working title dia panggil. Working title. Tajuk kerja. Working Tajuk title kerja ni dia maksudnya tajuk yang kita tak finalize lah. Tak finalize so tajuk dia adalah apa? Bayang Ayah. Saya Saya selalu tulis kat Facebook, saya tulis. Lama saya tak nampak bayang ayah saya tu. Maknanya bayang ayah ni kita hidup atas bayangan dia, bayang dia. Betul. Dia berdiri lagu mana, dia duduk lagu mana. Bayang dia lah yang menjadikan kita kuat hari ni. Berbincang semua bagai lah, semua bagai. Tok Gajah kata habis lipis Pulau Tawar dijajah Inggeris lah. Seluruh Pahang semua bagai lah. So yang duduk sebelah Tok Gajah tu, screenshot. Yang duduk sebelah Tok Gajah tu, dia bersila pakai baju hijau, kopiah hijau lah. Dia kata apa? Kita tak boleh berdiam diri. Kita mesti keluar dan tentang mereka. Itu ayat perang tu. Itu clue dia yang mengeluarkan ayat perang. Kita tak boleh berdiam diri, kita mesti keluar dan tentang mereka. Jadi ayat ni kita tafsirkan untuk diri kita sendiri. Jangan lemah, jangan lembik, jangan apa semua bagai. Kita keluar dan tentang mereka. Tentang ni bukan saja orang, bukan saja musuh. Nafsu, hawa nafsu dan sebagainya. Pak Deris kata, Pak Deris kata, nak tentang dengan apa dia Pak Deris kalau okay. Tentang dengan apa senjata yang kita ada, dia kata. Aku bengang lah. Mana boleh dia cakap macam tu kan. Lepas tu saya kata, negara kita kan ada undang-undang. Pak Deris rasa kan, negara kita kan ada undang-undang. Saya cakap macam ni lah. Lepas tu Pak Deris kata, alah undang-undang kita dia macam tu lah. Jadi saya marah lah masa tu. Marah sangat. Tapi tak boleh nak lontar dah. Pasal dua dialog je dia bagi kat saya. Faham. Saya terpaksa panas ni. Dah panas bersemangat kan nak melontar kat itu. Itulah watak saya sebagai Haji Ali dalam filem Mak Kilau. Bersyukur pada Tuhan, bersyukur pada Allah SWT memberikan ruang, memberikan saya peluang untuk berlakon sebagai Haji Ali dalam filem Mak Kilau terbitan Studio Kembara. Alhamdulillah. Itulah dia. Selain daripada tu, saya bekerja belakang tabir lah sebagai line producer. Menjaga keseluruhan logistik untuk penerbitan filem itu. Nanti kita cerita lagi lah. Baik. So terima kasih ayah. So itulah, harap dapat beri manfaat pada episod kali ini. Alhamdulillah. Terima kasih ayah atas luangan masa. Dan ini bukan yang pertama dan bukan juga yang terakhir.
InsyaAllah. Okay, so bukan ini yang pertama dan bukan yang terakhir. Ya. Okay, insyaAllah. Okay. So kalau siapa yang rindukan lagi untuk tajuk-tajuk yang seterusnya, ada banyak perkara yang mungkin pesanan-pesanan bahasa seorang ayah yang mungkin kita rindukan. So boleh sampai, insyaAllah kita akan sampai-sampaikan pada episod Battle Sampai Subuh kita kali ini, insyaAllah. So boleh dapatkan, nanti kita rojakan daripada penaja-penaja kita pada episod kali ini, daripada Quad Pro Royal Transport. Logistik. Tapi kenderaan dan sebagainya lah. Iya, so ada banyak van, ada 4x4, ada everything Ya, lah. everything. So daripada apa, Escape 4. Escape 4 Outdoor. Okay, boleh tengok ni. Nah, terus ni salah satu tau. Nanti kita akan belanja sikit. Dari iklan kita, insyaAllah nanti. Okay. So dan kita juga ada daripada QGT Academy, insyaAllah dalam latihan. So nanti kita ada konsep training, package latihan, healing dalam training. Training dalam healing. Macam mana nak healing yang betul? Kena pinganga yang subuh terajak penatnya. Yeah. Subuh. Gitu saja. So insyaAllah, terima kasih. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Lawan sampai menang. Yeah. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Battle sampai subuh. Anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup. Bijak dan inovasi mencari solusi. Disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya